Peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj adalah satu peristiwa luar biasa yang berlaku dalam sejarah Islam, melibatkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dan seterusnya baginda naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah menghadapi banyak ujian yang sangat berat, dan salah satunya baginda telah kehilangan dua insan yang sangat disayangi dan sangat penting dalam hidupnya, iaitu isteri kesayangan baginda Siti Khadijah serta bapa saudara yang banyak membantu baginda, iaitu Abu Talib. Oleh itu, Isra' Mi'raj merupakan hadiah dan imbalan daripada apa yang telah Rasulullah hadapi, terutamanya pada tahun yang dikenali sebagai Tahun Kesedihan. Pada suatu malam yang sunyi dan tenang, Nabi Muhammad SAW sedang berehat di rumahnya. Tiba-tiba, Malaikat Jibril datang membawa satu berita yang sangat luar biasa. Wahai Muhammad, malam ini engkau akan melakukan satu perjalanan yang sangat istimewa, kata Jibril. Perjalanan Isra' dari Mekah ke Baitul Maqdis. Bersama Malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW dibawa menaiki seekor haiwan yang sangat laju. Ia bernama Burak. Perjalanan baginda bermula dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Perjalanan ini dinamakan perjalanan Isra'. Setibanya di sana, Nabi Muhammad SAW pun solat dan bertemu dengan ramai nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Baginda dipimpin oleh Jibril menjadi imam solat mereka semua. Masya Allah, hebatnya saat itu. Perjalanan Mi'raj, naik ke langit. Selepas itu, Nabi SAW dibawa naik ke langit. Perjalanan ini pula dipanggil Mi'raj. Baginda naik dari langit pertama hingga langit ketujuh, dan di setiap langit baginda bertemu dengan para nabi. Langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Langit ketiga, ada Nabi Yusuf alaihi salam. Langit yang keempat, Nabi Idris alaihi salam. Kemudian naik lagi langit yang kelima, Nabi Harun alaihi salam. Langit yang keenam pula, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua nabi-nabi menyambut baginda dengan gembira dan mendoakan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika di langit juga, baginda juga diperlihatkan oleh Allah tentang syurga dan neraka. Di neraka, baginda melihat ramai orang yang sedang diseksa. Kerana apa? Kerana kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW sangat sedih melihat semua ini, dan baginda berdoa kepada Allah agar umatnya dijauhkan daripada seksa api neraka. Bertemu Allah dan menerima solat. Akhir sekali, Nabi SAW dibawa ke tempat yang sangat tinggi dan indah, iaitu dinamakan
Sidratul Muntaha. Di sana, baginda menerima satu hadiah yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah apa tu adik-adik? Perintah untuk solat. Adik-adik tahu tak? Pada mulanya, solat diwajibkan 50 kali sehari. Tapi selepas Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Nabi Musa, baginda memohon kepada Allah supaya dikurangkan sehingga akhirnya solat menjadi 5 kali sehari. Walaupun hanya 5 waktu, pahala sebuah solat amatlah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Balik ke Mekah. Selepas peristiwa itu, Nabi SAW pun pulang ke Mekah dalam satu malam sahaja. Pagi esoknya, baginda pun menceritakanlah kepada orang ramai apa yang berlaku. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tapi sahabat yang paling setia iaitu Abu Bakar As-Siddiq terus berkata, kalau Nabi Muhammad yang kata, aku pasti percaya. Jadi adik-adik, kisah Isra' Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang wajib kita yakini dan beriman dengannya. Melalui peristiwa ini juga, pengajaran yang Ustazah mahu tekankan di sini iaitu yang pertama, solat itu sangat penting. Ia adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Yang kedua, percaya pada perkara ghaib. Walaupun kita tak nampak, kita yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sayang dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat istimewa dan sayangkan kita semua. Semoga kisah Isra' Mi'raj yang amat hebat ini dapat memberikan pengajaran untuk adik-adik supaya sentiasa mencintai dan mengingati pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Sekian dari Ustazah untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Syukran jazilan. Assalamualaikum.